Assalamualaikum Ustaz, nak tanya suami saya meninggal, macam mana pakaian suami saya? Macam mana dia nak buat? Nak buat macam mana pakaian suami? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, ada anak-anak. Amat baik kalau anak-anak kita, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dia pakai. Anak-anak kita pakai, lebih baik kalau macam contoh anak kita mengapai Quran ke apa, dia pakai pakaian suami kita, pakai pakaian bapak dia. Pakaian tu akan sentiasa mendatangkan pahala. Pakaian kita ni nak abang betul-betul dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ditulis oleh ulama, pakaian ni dia sebenarnya dia ada dia punya perasaan dia. Kalau satu orang tu tak semayang misalnya, bila dia makan, ni disebut dalam tulisan-tulisan ulama berdasarkan hadis Nabi. Bila orang tu nak makan tapi tak semayang, makanan tu menyumpah kita. Macam hang makan rezeki Tuhan, tapi perintah Tuhan hang tak mau buat. Macam tu. Baju tu kata aku ni tak mau duduk kat hang, sebab aku ni berkhidmat hang, tapi hang tak mau buat pun perintah Tuhan. Dia macam tu. So bila satu pakaian seorang bapa dipakai oleh anak untuk beribadah, maka pahalanya luar biasa. Itu yang pertama. Kalau tak ada anak-anak atau tak ada anak lelaki, bagi dekat menantu. Tapi kalau menantu tak ada, anak tak ada, siapa tak ada, berilah kepada orang-orang soleh sebagai bekalan mereka dengan nasihat. Sebagai contoh, ini kain pelikat suami saya, arwah suami saya. Kalau ustaz boleh gunakan dia untuk buat semayang dan sebagainya, amatlah saya berbesar hati. Macam tu. Wallahualam. Itu sama jugalah macam pakaian kita Ustaz, kalau kita tak pakai lama. Yang ada yalah, yang tu kita boleh bagi lah, tapi sebab kita tak meninggal. Kita tak meninggal. Ni betul ke Ustaz, kita kena bagi kat orang baju kita tak pakai? Tak. Pasal apa 40 hari. 40 hari tu takut. Dia macam ni, betul lah yang tu. Dia tujuan ada bilangan 40 hari tu bukan apa, untuk kita muhasabah lah. Dah 40 hari dah hang tak pakai baju tu. Takkan hari 41 hang nak pakai juga. Hang tak akan pakai punya. Tak pakai. Kalau dah sebulan lebih hang tak pakai baju tu, tobatlah home lah, hang tak akan pakai dah. Itu normal, standard. So mana kita dah tak perlu pakaian tu. So bagilah kepada orang lain yang lebih berhajat supaya dapat pahala. Kita yang memberi tu pun dapat pahala.